Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurdania Batrisha binti Kamal Hisham dan merupakan pelajar dari kelas Bahasa Melayu C PPISMB. Akan membentangkan tentang dasar-dasar kokurikulum KPM dan kepentingan kokurikulum di sekolah. Dasar Kokurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menetapkan bahawa kokurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan dan lanjutan kepada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Pelaksanaannya bertujuan melengkapkan perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek JERI agar dapat melahirkan insan seimbang serta harmonis selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh itu, mari kita ketahui tentang dasar kokurikulum KPM, kepentingan kokurikulum di sekolah, kemudian hubungan kokurikulum dengan pembentukan karamah insaniah Malaysia Madani. Kita akan meneruskan dengan perbincangan tentang dasar-dasar kokurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan dasar kokurikulum melalui beberapa dokumen rasmi. Antaranya ialah yang pertama, kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan yang wajib dilaksanakan di semua sekolah. Tiada sekolah yang terkecuali dari kegiatan kokurikulum ini. Dasar yang kedua ialah setiap murid wajib menyertai sekurang-kurangnya 3 komponen utama, iaitu komponen yang pertama, persatuan atau kelab akademik, iaitu terdiri daripada kelab Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan banyak lagi. Komponen kedua pula merupakan pasukan badan beruniform. Contohnya unit beruniform seperti pengakap, puteri Islam, pandu puteri, kadet remaja sekolah dan sebagainya. Komponen ketiga pula ialah sukan dan permainan yang terdiri daripada bola jaring, badminton dan banyak lagi. Dasar seterusnya ialah penyertaan semua murid adalah digalakkan untuk membina disiplin, kepimpinan dan perpaduan. Dasar yang keempat pula adalah guru berperanan sebagai pembimbing dan pengurus aktiviti kokurikulum, manakala pihak pentadbir bertanggungjawab menyelaras serta menilai pelaksanaannya. Dasar terakhir pula ialah penilaian aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum dan dikenali sebagai PAJSK juga digunakan untuk menilai penglibatan murid secara menyeluruh. Oleh itu, kita juga dapat menilai tahap dan kebolehan seseorang murid melalui kaedah ini. Seterusnya, mari lihat kepentingan pelaksanaan kokurikulum di sekolah. Terima kasih kepada Dania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah Safir binti Syaidan akan membincangkan kepentingan pelaksanaan kokurikulum di sekolah dan bagaimana ia menyumbang kepada pembangunan murid secara menyeluruh. Pelaksanaan dasar kokurikulum membawa banyak manfaat kepada murid, bukan sahaja dari aspek akademik tetapi juga sasiah, sosial dan kepimpinan. Melalui kokurikulum, murid dapat mengembangkan potensi JERI iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Aktiviti seperti sukan, kelab persatuan dan unit beruniform membantu murid menjadi individu yang seimbang, mampu mengurus diri sendiri dan berfikir secara kritis. Pembangunan holistik ini merupakan asas kepada pembentukan karamah insaniah yang menjadi teras aspirasi Malaysia Madani. Selain itu, kokurikulum menekankan pembentukan sahsiah dan nilai murni. Aktiviti khidmat masyarakat dan penyertaan dalam unit beruniform menanam nilai tanggungjawab, amanah dan disiplin. Murid belajar menghormati arahan, menjaga komitmen dan bekerjasama dalam pasukan, sekaligus membentuk individu yang berakhlak dan bermaruah. Pelaksanaan kokurikulum juga meningkatkan semangat perpaduan dan patriotisme. Aktiviti merentas kaum dan agama serta program yang melibatkan komuniti menyemai rasa hormat, ihsan dan keterangkuman, sekaligus menanam rasa cinta kepada negara dan kesedaran tanggungjawab terhadap masyarakat. Selain itu, kokurikulum mengasah kemahiran sosial dan kepimpinan. Murid belajar berkomunikasi dengan berkesan, membuat keputusan dan memimpin kumpulan semasa menyusun program, menghadiri mesyuarat kelab atau mengendalikan aktiviti luar bilik darjah. Kemahiran ini membentuk individu yang berdikari, berkeyakinan dan mampu menyelesaikan masalah secara matang.
Aktiviti sukan dan permainan juga mendorong gaya hidup sihat, meningkatkan kecerdasan fizikal dan kesejahteraan mental murid. Melalui aktiviti ini, murid mempelajari disiplin, ketahanan diri dan semangat bersaing secara positif. Selain itu, manfaat sosial dan sosial, co-curriculum juga memberikan nilai tambah akademik. Markah co-curriculum diambil kira untuk kemasukan ke institusi pendidikan tinggi, memberikan motivasi tambahan kepada murid untuk menyertai aktiviti secara aktif dan konsisten. Kesimpulannya, pelaksanaan co-curriculum di sekolah bukan sahaja membentuk murid yang cemerlang akademik, tetapi juga insan seimbang, berakhlak mulia, berdikari dan bertanggungjawab. Semua manfaat ini secara langsung menyokong pembentukan karamah insaniah dan aspirasi Malaysia Madani. Dengan ini, bahagian kepentingan pelaksanaan co-curriculum dapat disimpulkan dan saya menyerahkan kepada pentas seterusnya untuk membincangkan bagaimana co-curriculum membentuk karamah insaniah dalam kerangka Malaysia Madani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Haziq bin Muhammad Nizam daripada kelas PMC, pelajar PPI SMP ambilan Ogos 2025, ingin membentangkan hubungan co-curriculum dengan pembangunan karamah insaniah Malaysia Madani. Apa itu karamah insaniah? Karamah insaniah bermaksud kemuliaan dan keunggulan insan. Dalam konteks Malaysia Madani, ia merujuk kepada pembentukan insan yang berakhlak mulia, berilmu, berdisiplin dan berperanan dalam membina masyarakat yang sejahtera. Pelaksanaan dasar co-curriculum Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dapat membantu merealisasikan hasrat ini melalui yang pertama, pemupukkan murid untuk menjadi individu yang berakhlak dan bertanggungjawab. Ianya selaras dengan nilai ihsan dan amanah dalam konsep madani. Hal ini bertepatan dengan dasar KPM yang menekankan penglibatan menyeluruh semua murid dalam aktiviti co-curriculum bagi membina disiplin diri, tanggungjawab sosial dan nilai moral yang tinggi. Yang kedua, aktiviti co-curriculum yang membina kepimpinan dan empati yang mencerminkan karamah insaniah melalui tindakan dan bukan hanya pengetahuan. Prinsip ini juga selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 yang menekankan pembangunan potensi holistik murid melalui pengalaman luar bilik darjah. Aktiviti seperti pasukan beruniform, sukan dan kelab akademik yang memberi peluang kepada murid untuk mengasah kepimpinan, empati serta semangat kerjasama. Dan yang ketiga, menjadikan sekolah sebagai platform pembangunan sasiah di mana pelaksanaan dan pengurusan co-curriculum yang tersusun dapat membentuk budaya madani dalam kalangan murid. Hal ini menunjukkan bahawa dasar co-curriculum kerajaan KPM membantu sekolah melahirkan murid yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Kesimpulannya, pelaksanaan dasar co-curriculum KPM bukan sahaja sekadar aktiviti luar bilik darjah tetapi merupakan usaha menyeluruh bagi membentuk karamah insaniah dalam kalangan murid, iaitu murid yang bermaruah, berilmu, berakhlak serta sejajar dengan aspirasi Malaysia Madani.